Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni saya Cikgu Nurul nak buat tutorial untuk pelajar-pelajar mengisi My Head Count. Saya terangkan sedikit tentang My Head Count tu. My Head Count adalah satu rekod pencapaian pelajar daripada mula persekolahan sehingga SPM. Jadi, dulu-dulu kita buat head count ni menggunakan kad, tapi sekarang saya tukar kepada dalam bentuk digital, kita menggunakan akaun delima masing-masing. Okey, saya akan tunjukkan caranya. Kita akan buka pada Google seperti paparan yang saya ada. Okey, type dekat sini delima. Kita akan masuk akaun delima. Okey, kita akan login akaun delima masing-masing. Kalau pelajar-pelajar dah lupa akaun delima, pelajar-pelajar boleh rujuk kepada guru kelas masing-masing. Okey, di sini saya menggunakan akaun pelajar untuk tunjukkan contoh. M- Pelajar yang telah berjaya masuk ke akaun masing-masing akan mendapat paparan seperti ini. Okey, saya percaya ramai pelajar-pelajar yang pandai untuk masuk ke dalam akaun ini. Kemudian, kita akan pergi kepada pelajar boleh pergi kepada menu yang bawah ni sehingga dapat drive. Tujuan kita adalah untuk masuk ke drive masing-masing. Kita akan dapat paparan seperti ini. Okey. Dah berjaya masuk ke akaun delima masing-masing? Tahniah. Langkah seterusnya, klik link yang ada pada bawah video saya ni. Pelajar akan dibawa ke menu seperti ini. Okey, seterusnya, apa yang pelajar perlu buat adalah tekan pada file, kemudian download Microsoft PowerPoint. Download ke komputer ataupun laptop masing-masing. Tugasan ini pelajar perlu buat menggunakan laptop ataupun komputer. Okey, selepas ada di dalam laptop masing-masing, saya telah sediakan tapak untuk buat My Head Count. Apa itu My Head Count? My Head Count adalah rekod pencapaian murid yang dibawa setiap tahun. Kita bermula dengan tahun 2025. Langkah pertama adalah dengan mengisi maklumat yang ada pada paparan yang saya tunjukkan ini. Okey, yang pertama, caranya ialah klik 2 kali pada menu yang tertera. Okey, kemudian boleh letak gambar di sini. Pastikan gambar adalah formal. Saya ulang, pastikan gambar adalah formal. Okey, seperti yang saya telah tunjuk. Kemudian awak boleh rename nama menjadi nama awak, cita-cita dan yang paling penting adalah sasaran SPM. Saya pasti semua anak murid saya ada sasaran SPM yang sangat bagus. Jadi, awak boleh tulis dekat sini berapa A, berapa B. Kemudian, tugasan yang penting adalah pada tahun 2025, sekiranya pelajar adalah tingkatan 1, tulis T1. Tapi, kalau awak tingkatan 2, awak rename jadi T2, tingkatan 2. Saya perlukan maklumat ini. Dari mana nak dapat, cikgu? Okey, saya percaya semua pelajar telah dapat keputusan peperiksaan WASA 2025. Betul? Okey, kita tengok contohnya. Semua orang ada result ni yang telah diberikan secara hard copy kepada pelajar. Ini adalah contoh keputusan peperiksaan Nurul Sahidah. Okay, saya bagi contoh dia dari kelas 1 Arif. Okay, kemudian apa yang awak perlu buat adalah awak salin BM 68.
Grade dia adalah B. BI 66, grade dia juga B. Matematik 66, B. Sains 66. Markah dia semua 66 ya. Sejarah 96, A. RBT 78, B. Geografi 66, B. Pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Pendidikan moral 93, A. PSV 63, C. PJK 38, D. dan BCRBT 82. Okay, jika tiada BCRBT, abaikan sahaja. Okey, peratus. Peratus, kita lihat pada purata iaitu 75.67. Grade purata adalah 1.67. 1.67. Semakin kecil nombor ini, semakin bagus. Okey, selepas selesai, apa yang perlu awak buat adalah double klik pada luar. Tengok, kesalahan saya tak naikkan dia ke atas. Jadi tak nampak yang atas. Double klik balik, scroll ke atas, baru awak tekan tepi. Okey. 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 Saya tunjukkan semula cara untuk meletak gambar. Klik pada kotak yang telah disediakan. Kemudian tekan insert. Pergi pada picture. Cari gambar yang ada pada laptop awak. Okey. Dia akan seperti ini. Okey. Awak adjust supaya dia masuk di bahagian yang telah disediakan. Okey. Siap satu bahagian. Selepas itu, tugasan awak adalah masukkan markah yang telah awak key in 68 ke dalam graf yang telah disediakan. Tujuan kita buat ini adalah untuk melihat prestasi pelajar daripada tingkatan 1 sehingga dia habis tingkatan 5. Adakah prestasi dia meningkat atau menurun? Okay, saya tengok contoh bagaimana nak edit di bahagian ini. Awak tekan right click, edit data, kemudian awak masukkan data yang telah awak dapat tadi. Contohnya 68 tadi, bahasa Melayu 68. 2026 tak ada lagi markah, 2027 tak ada lagi markah, 2028 tak ada, 2029 tak ada. Target SPM awak untuk awak targetkan awak boleh dapat berapa? Contoh saya targetkan 85. Okey. Jadi setiap tahun kita akan tengok graf tu sama ada dia menurun atau menaik. Untuk tahun pertama memang tiada garisan. Okey. Selepas itu awak buat untuk bahasa Inggeris, matematik dan seterusnya. Untuk memudahkan kerja, awak boleh buat dalam bentuk 2 skrin. Okey. Bahasa Inggeris 66, kaedahnya sama. Right click, edit data, masukkan 2025, awak dapat 66. Kemudian awak tekan pangkah, terus kepada matematik. Matematik pun dapat 66. Edit data, masukkan matematik 66. Okey. Buat sehingga habis semua subjek. Untuk tahun pertama memang ada satu sahaja dan awak perlu menetapkan target SPM untuk dapat berapa. Target SPM, awak rasa awak boleh dapat A juga untuk bahasa Inggeris. Awak boleh letakkan 84. Contoh. Okey. Okey, dia memang lambat sedikit, dia akan keluar. Setelah lengkap semua data yang diperlukan, awak perlu save. Kemudian awak perlu rename my headcount _ nama sendiri. Okey, nama penuh awak. Okay. Dah siap rename. Apa yang awak perlu buat? Tadi kita dah buka drive untuk akaun delima, betul? Okey, di sini caranya ialah awak buka akaun delima awak. Ini adalah akaun delima, drive akaun delima awak. Paparan seperti ini. Ini adalah tugasan yang awak telah buat tadi. Awak tarik sahaja sehingga dia keluar pada drop file to upload. Okey, lepaskan, masukkan dia ke dalam drive awak. Tunggu sehingga dia siap upload. Okey.
Sekiranya di dalam drive awak dah ada My Head Count nama awak, maka tugasan awak telah selesai untuk part 1. Nantikan tugasan part 2 pula. Jumpa lagi. Bye.